salam siaran. Bertemu lagi dalam edisi Bitara. Dari 1 hingga 5 Mei 2025, Universiti Pendidikan Sultan Idris menganjurkan regata kayak edisi ke-16 yang menghimpunkan 30 pasukan dari seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Hari ini saya berada di tepi Tasik Banjaran Universiti Pendidikan Sultan Idris bagi meraihkan perhimpunan lebih kurang 600 orang penggiat-penggiat sukan air dalam bidang kayak di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Mereka hari ini menyertai regata kayak UPSI kali ke-16, satu-satunya regata kayak yang tertua dan masih berlangsung di Malaysia. Dan yang uniknya di sini kita ada pelbagai acara. Yang pertamanya ada acara terbuka kebangsaan yang dibuka kepada seluruh penayung-penayung daripada seluruh negara. Seterusnya juga ada kategori IPT. Dan acaranya pula terdiri daripada acara kayak, Dragon Boat, Kano Polo yang merangkumi pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Okey, Assalamualaikum. Saya Majlis Bujang daripada SFC dan Persatuan Kano Sarawak. Seramai 8 orang kita akan bawa ke UPSI ini dan juga kita bertapak di sini 3 hari yang lepas kita berada di sini dan kita akan balik pada hari Senin nanti. Semua fasiliti ini kita gunakan ni sangat canggihlah untuk UPSI ini sebab terbaru. Saya harap ini pertandingan UPSI ini akan berterusan ke tahun depan. Pembangunan belia-belia kita terus meningkat pada akan datang. Saya Zukri Syahari daripada PCA Penang Persatuan Kanu Pulau Pinang. Saya ada 11 peserta daripada Penang. Berbagai acara, ada wanita dengan semua, tapi kita ambil tu event bawah 18. Saya harap diteruskanlah untuk yang UPSI ni setiap tahun untuk event. Okay, saya Muhammad Hakim bin Abdullah daripada pasukan Kanu Terengganu dan saya pun cukup berpuas hati dengan fasiliti yang disediakan oleh Pusat Sukan UPSI. Merupakan standard untuk venue untuk sukan kayak di Malaysia ni. Thank you. I'm Dr. Simon Priest. I'm a Canadian retired professor of outdoor leadership. Well, this is a great facility. I've just had a great time. The facility has been wonderful, and there's also a lot of other outdoor adventure facilities around, plus a fantastic collection of natural opportunities. And yeah, the regatta is just a lot of fun. Sepanjang 5 hari kejohanan, sebanyak 20 acara dipertandingkan dalam suasana penuh semangat dan persaingan. Universiti Pendidikan Sultan Idris terus memperkasa budaya sukan dan gaya hidup sihat melalui penganjuran Karnival Sukan Staf UPSI atau Kiesta 2025 yang berlangsung dari 2 hingga 11 Mei. Sebanyak 20 acara sukan dipertandingkan, melibatkan 8 kontingen dari pelbagai pusat tanggungjawab sebagai persiapan awal menjelang Tamasya Sukum 2026. Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Mad Amin Mattaf menyifatkan Kiesta sebagai platform strategik untuk mencungkil bakat baharu dan membina semangat kesukanan dalam kalangan warga universiti. Pada 8 Mei 2025, Universiti Pendidikan Sultan Idris memeterai Memorandum Persefahaman MOU bersama Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia MAB bagi memperkasa golongan kurang upaya penglihatan menerusi latihan keusahawanan dan pendidikan inklusif yang pertama kali seumpamanya di negara ini. UPSI akan melaksanakan program diploma pesisir khas, latihan perniagaan dan bimbingan bersama institusi pengajian tinggi awam yang lain. MAB pula berperanan sebagai pembekal produk usahawan orang kelainan upaya yang dikomersialkan di UPSI. Presiden Persatuan Orang Buta Malaysia Yang Amat Mulia Tengku Panglima Besar Pahang Tan Sri Datuk Sri Dr. Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar menyifatkan kerjasama ini sebagai langkah penting ke arah masyarakat inklusif dan berdaya saing. Turut dilancarkan buku memperkasa asas berniaga, buku rujukan keusahawanan pertama dalam format Braille, audio dan cetak. Universiti Pendidikan Sultan Idris juga dilantik sebagai skuad sukarelawan utama untuk pembangunan sahsiah pelajar orang kelainan upaya serta perunding utama dalam merangka Dasar Keusahawanan Nasional untuk Komuniti Penglihatan Terhad. Sekian edisi Bitara kali ini. Saya Maya Nadira, penyampai AI untuk UPSI TV. Untuk lebih banyak berita menarik, sila layari epena.com.my. Jumpa lagi.